Aku sendiri pun tak tahulah apa yang aku nampak, sama ada itu orang ataupun bukan. Dan kejadian ni berlaku sekitar tahun 2000 ke 2001 lebih kurang gitu. Masa tu aku kerja dekat Singapura, duduk di Johor Bahru, kawasan Megahri. Jadi zaman tu dulu memang nak kena bangun awal pagi lah, sebab nak kejar satu bas, iaitu bas maju yang akan lalu di salah satu highway Pasir Gudang menuju ke Johor Bahru, lebih kurang dalam 4.30 ataupun sebelum 4.30 pagi. Jadi nak tak nak, aku kena bangun awal dan keluar awal daripada rumah. Maknanya 4 lebih aku mesti dah keluar daripada rumah. Kebiasaan dia, memang aku seorang lah yang paling awal sampai di tepi highway. Sebab aku keluar rumah dalam 4:10 minit gitu, 4:15 aku dah sampai terpacak dekat highway. Tapi pada hari tu, aku perasan ada seorang berpakaian putih, berambut panjang, lebih awal daripada aku sampai berdiri di tepi highway tu. Aku terkejut. Aku ingatkan aku dah paling awal, rupanya ada lagi. Sebagai hari kebiasaan dia, memang aku yang paling awal. Jadi aku tak pandang sangat, mungkin dia pun kerja Singapura juga. Aku buatlah hal aku. Aku sampai ke highway, aku duduk sambil aku tunggu bas. Dan sekali aku pandang lagi bila bas dah sampai, aku pandang ke arah wanita itu. Aku perasan memang dah tak ada orang. Tadi pada mula elok je dia berdiri tak jauh daripada aku. Baju putih sampai ke bawah dengan rambut dia mengurai. Tapi aku tak pastilah dia kaki dia jejak tanah ataupun tidak. Tapi itulah yang aku nampak. Aku ingatkan dia naik bas. Bila aku naik bas, driver bas dah tutup pintu, bas gerak macam biasa. Memang tak nampak lagi. Itulah pengalaman seram yang pernah aku lalui. Yang pertama sekali aku nampak makhluk berdiri di tepi highway, sama-sama tunggu aku naik bas.